Kereta duduk kat situ, cuci dia lagi pada panas, berdengking, terus jadi sejuk. Menyebabkan dia boleh bengkok akibat dari brake clipper ada di sana. Jadi, cek balik elok-elok supaya confirm brake disc plate bengkok. Kalau nak skim, saya tak berapa recommend lah. Sebab bila you skim, you menipiskan brake disc plate tersebut. Nanti piston berada di dalam brake clipper akan travel lebih panjang. Lebih jauh dia travel. So brake pad baru, boleh tak ada masalah. Bila brake pad tinggal 30% ataupun 28%, bila dia travel terlalu jauh, dia tidak boleh return. Dia boleh keluar tapi dia tak boleh masuk. Akibat daripada kepanasan melampau menggigitkan dia, menyebabkan dia tak boleh masuk balik semula ke tempat asal minyak brake piston. So brake clipper ni amat penting. So, harga untuk brake pad disc bukannya mahal. Skim memang murah. Pergi hantar kat mesin, machinery akan potong. Yang. Sekejap siap, pasang. Nanti bawa, pergi lagi cuci. Bila dah nipis, brake disc plate, pergi cuci, lagi cepat dia bengkok. Lagi mudah dia bengkok. So, berhati-hatilah. So, tengok betul ke tidak brake pad disc yang plate dia tu bengkok. Jika tidak, tak perlu risaulah. Oleh kerana brake beli baru, nak skim, pilih je lah mana satu. Sendiri. Tapi daripada gaya Datuk cakap tu, beli baru kot. Ya, sebab saya tak advise. Kerana piston akan travel. Brake pad kita akan nipis. Kita terlupa pada 20% atau 15%. Boleh pakai lagi. Tapi kita pakai juga dia kerana dia dah nipis. Piston akan travel untuk brake force. Bila dia force, dia akan tak lekat. Dia tak masuk, dia jam. Boleh melekat. Itulah guna faedahnya. Tanya pada Datuk Pakar Otomotif. Kan dah selamat tadi tu pendengar kita tu kan. Daripada dia buat skim kan, ambil tukar yang baru. Okey, Nora